Calon RAQT Sarawak, Cik Su nak kongsi satu feedback jujur daripada pembeli rujukan yang baru lepas exam. Dia kata, your books are amazing and very organised. The big topics you mentioned were also included in the exam. Alhamdulillah. Tapi yang Cik Su suka tentang feedback ni, dia jujur juga cakap soalan exam ada yang sangat mikro dan detail. Maksudnya apa? Maksudnya dalam RAQT ni, calon memang kena faham topik besar dulu. Contohnya, sejarah Sarawak, geografi Sarawak, perkhidmatan awam Sarawak, pihak berkuasa tempatan, perlembagaan, pengiraan, nilai, ekonomi digital dan isu semasa Sarawak. Rujukan kita bantu calon susun big picture supaya calon tahu arah nak study. Sebab masalah ramai calon, bila dapat panggilan exam, mereka blur. Nak mula baca mana, topik mana penting, apa bentuk soalan, apa yang patut fokus. Jadi rujukan ni disusun untuk bantu calon lebih tersusun, bukan baca secara rawak. Dalam feedback ni juga, calon sebut walaupun dia baru jumpa rujukan ni beberapa hari sebelum exam dan tak sempat nak study dengan mendalam, rujukan tetap banyak membantu. Itu yang kita nak. Kita tak pernah janji soalan sama 100% keluar, tapi kita ikhlas nak bantu calon supaya lebih jelas, lebih bersedia dan lebih yakin bila masuk exam. Dalam rujukan RAQT Sarawak, calon akan dapat 90 contoh soalan, 30 bahasa Melayu, 30 bahasa Inggeris generik dan 30 bahasa Inggeris fungsian. Ada nota pengetahuan am Sarawak dan persekutuan, termasuk topik penting berkaitan Sarawak, sejarah, dasar dan pentadbiran. Ada topik popular matematik dan juga formula ringkas, supaya calon boleh fokus kepada bentuk pengiraan yang relevan. Ada juga nota bahasa Inggeris kerja, contoh berkaitan memo, report dan email. Ada info lengkap pejawatan grade 1 hingga 9 supaya calon faham jawatan, gaji dan skop kerja. Dan rujukan ni juga telah dikemas kini kepada 187 muka surat dengan tambahan 40 soalan psikometrik bahasa Inggeris, 10 soalan bonus pengiraan dan 7 tambahan nota penting. Nasihat Cik Su, jangan tunggu 2-3 hari sebelum exam baru nak mula. Kalau dah ada panggilan, terus buat persediaan. Baca nota, buat latihan, faham topik besar, update juga isu semasa Sarawak. Untuk calon yang belum ada bahan, boleh dapatkan rujukan RAQT Sarawak melalui link di bio atau boleh DM Cik Su. Semoga rujukan ni dapat bantu lebih ramai calon buat persediaan dengan lebih yakin.